Assalamualaikum. Hai, saya Haris, wartawan Segar TV. Hari Raya bakal menjalan tiba. Pastinya banyak hidangan yang menjadi kesukaan kita semua di pagi raya. Mari kita saksikan apakah makanan yang menjadi hidangan yang ditunggu-tunggu oleh guru-guru sekolah ini di pagi hari raya. Jom saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dah je. Menu yang cikgu tunggu pada pagi raya ialah lemang, kerana pada malam tu kami semua yang membakar lemang itu untuk dinikmati pada pagi raya. Sekian sahaja. Terima kasih. Menu yang dinantikan pada hari raya ialah nasi kapek ataupun nasi impit yang dibuat oleh ibu saya lah. Momen yang terindah waktu hari raya adalah bila berkumpul dengan adik-beradik dan kita semua bergelak ketawa, bermaaf-maafan di hari raya. Menu yang ditunggu adalah rendang ketupat pada pagi raya. Momen yang ditunggu ialah dapat bersalaman dengan isteri dan anak-anak tersayang. Saya paling suka Elmer London, suka ketupat dan juga rendam. Momen yang paling indah pada hari raya bila masa bersalam-salaman dapat duit raya. Makanan yang dinanti-nantikan pada hari raya pertama biasanya adalah sate yang dimasak sendiri. Pagi-pagi raya berziarah ke pusara lah. Makanan yang paling saya nantikan di pagi raya sudah pastinya nasi minyak dan lemak. Paling bermakna lah di pagi hari raya bersalam-salaman dengan tahun ni dengan ibu je, lepas tu adik-beradik semua lah sanak-saudara. Makanan kegemaran saya di hari mulia, hari raya, ketupat dan rendang. Kemudian momen yang terindah bersama dengan keluarga, bermaaf-maafan dan tidak lupa menziarahi kubur ayahanda dan bonda. Bagi cikgu, juadah yang paling cikgu nantikan adalah juadah sate. Sebab kalau setiap tahun hari raya, pagi raya keluarga cikgu mesti kena ada sate. Tak ada sate, tak ada raya. Itu saja. Menu yang paling ditunggu-tunggu ialah rendang ketupat tapai. Momen yang paling saya tunggu-tunggu juga iaitu waktu berkumpulnya seluruh ahli keluarga. Kalau makanan yang paling saya tunggu ialah mungkin soto. Saya sejenis yang suka makan makanan berkuah gitu. Family saya tu sama. Jadi nak makan soto kena tunggu hari raya. Dia macam ikonik dish untuk hari raya sahaja. Makanan yang dinantikan pada pagi raya adalah nasi dagang ibu. Sangat sedap. Momen yang paling sangat disukai adalah bersalam-salaman bersama adik-beradik dan ibu bapa. Ketupat dan rendang. Momen yang paling indah pada hari raya ialah balik kampung, berkumpul bersama-sama keluarga dan menziarahi. Makanan yang paling ditunggu pada hari raya ialah lemang dan rendang. Suasana ataupun momen yang paling ditunggu-tunggu ialah saat berkumpul bersama dengan anak-anak, saudara mara, bermaaf-maafan. Itu je lah. Ronokkan beraya kawan-kawan, saya Haris mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Saya melaporkan untuk Segar TV PSS. Segar TV terbaik. Bye.